Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan bumi Syam. Syam ialah wilayah negeri Arab, wilayah barat negeri Arab. Jadi daripada negeri-negeri hari ini ialah Syria, Lebanon, Palestin. Itu dikenali dengan Syam. Sama dua apa Syam. Luar. Lama ni baru dibagi-bagi, dibelah-belah jadi Syria, Lebanon dan Palestin. Kemenangan tentera Islam di seluruh wilayah Syam ialah kemerdekaan sebenar buat seluruh penduduknya, bukan sahaja kepada mereka yang menganut Islam, bahkan juga kepada penganut Kristian yang seagama dan semazhab dengan kerajaan Rom Bizantin. Syam ditakluk oleh kuasa besar dunia, Rom Timur. Dikenali kerajaan Bizantin. Kaisar, Caesar, raja dia. Rom Timur. Dia ada Rom Timur, ada Rom Barat. Rom Barat, Rom Itali. Rom Timur ni ialah Syam, termasuk Turki dan sebagainya. Itu Rom Timur. Bila Islam mengalahkan kerajaan Rom, makna Islam telah membebaskan rakyat. Bukan sahaja rakyat yang beragama Islam, yang masuk Islam, termasuk rakyat yang tak agama Islam, termasuk rakyat yang bukan Islam, yang sama agama dengan kerajaan Rom. Dia anggap merdeka juga. Pasal apa? Kerajaan Rom yang memisahkan pemerintahan daripada petunjuk agama adalah sesat, malahan terpesong daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kuasa raja yang mengatasi agama menjadi kerajaannya zalim terhadap seluruh rakyat. Puncanya raya balas dengan padri. Masing-masing nak tarik rakyat ikut dia. Padri nak tarik rakyat ikut dia. Raja-raja pula bimbang, kalau padri kuat pengaruh, jatuh dia pula. Berlawan dengan raja. Akhirnya menang raja. Lalu raja membuat bagi. Bab-bab semayang, bab-bab puasa, bab-bab ibadat ni serah pada padri. Bab-bab kehidupan, politik, ekonomi, pemerintahan negara, hasil dan sebagainya, ini di bawah raja-raja. Dia bagi. Serupa orang putih buat kita ini. Itu semua menyeleweng tak ikut Islam. Itu menyeleweng. Jadi begitu, menyebabkan rakyat kena zalim. Bila raja-raja tak ikut agama, pemerintah jadi zalim. Padri pula menipu. Boleh hapus dosa orang dengan beri pitih. Boleh hapus dosa orang dengan beri sumbangan pada padri. Bukan Tuhan mengampunkan dosa. Jadi begitu pula, masing-masing menipu. Orang alim pun menipu, raja pun menipu. Pakat menipu mereka, menyebabkan rakyat ada zalim ini. Jadi bila Islam mari mengalahkan Rom, Islam selamatkan rakyat. Termasuklah rakyat yang bukan Islam, bukan sahaja orang Islam. Walaupun rajanya tidak mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan, raja tersebut bertindak dengan menjadikan takhta kerajaan untuk memerintah rakyat dengan hukum sendiri dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Hal ini demikian kerana perkara tersebut di luar kemampuan akal manusia dan ia merupakan satu bentuk kezaliman. Pada Allah SWT telah menyatakan perkara itu secara nas dalam kitab Taurat yang wajib diamalkan bersama kitab Injil, di mana Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel kitab Taurat melalui Nabi Musa AS. Bila mati Nabi Musa, wafat, kehidupan berubah. Orang-orang Yahudi pula kadang-kadang pindah kitab Taurat. Dan Allah Ta'ala utuhkan Nabi Isa AS dari kalangan Bani Israel. Allah Ta'ala turunkan kitab Injil pada Nabi Isa untuk membuat perubahan. Antaranya mengekalkan hukum-hukum yang nyata berkenaan i'tiqad, kepercayaan pada agama, halal dan haram, hudud dan sebagainya yang ada dalam kitab Taurat dikekalkan.
sebahagiannya dinasahkan, dibatalkan. Kena ikut Injil. Jadi orang Yahudi kena beramal dua, dengan Injil dan Taurat. Dua kitab kena amal. Bila turun Quran, Nabi akhir zaman, Taurat dan Injil tak boleh diamalkan lagi. Quran menasahkan semua. Itu ceritanya, kena faham. Kerana Nabi kita Nabi akhir zaman, keadaan sudah berubah. Jadi masa itu Nabi Isa diutuskan untuk mengislahkan Bani Israel yang menyeleweng daripada agama, yang memisahkan agama dan pemerintahan, memerintah supaya orang Yahudi beramal dengan kitab Taurat, jangan ikut peraturan manusia, tak boleh, dan beramal dengan Injil. Sebagai hukum yang ada dalam Taurat itu dikekalkan. Percaya pada Allah, malaikat, kitab, hari akhirat itu sama, tak ubah. Ada pun halal dan haram ada berubah. Sebahagiannya diharamkan kerana Allah Ta'ala hukumkan Bani Israel dengan sebab perbuatan mereka, denda mereka. Contohnya tak boleh makan lemuk dan sebagainya, lepas tu dihalalkan. Kerana Ta'ala hukum dia macam-macam lah. Injil menasahkan itu. Di antaranya ialah hukum hudud yang berkait dengan jinayah, hukum bunuh, hukum qisas. Ini termasuk dalam Taurat, diamal. Jadi orang Kristian kena amal Injil dan Taurat, dua-dua sekali. Inilah perintah Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Taala sejak Nabi Muhammad SAW diwahyukan firman Allah yang berikut, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Surah Al-Imran ayat 64. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala Nabi kita berkata kepada puak-puak Yahudi dan Kristian, wahai ahli kitab ni Yahudi dan Kristian, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah sahaja, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu pun juga pun, dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk jadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewa selain daripada Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kalian bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Itu ayat Quran mengajak semua ahli kitab Yahudi dan Kristian balik pada kitab Allah. Dan Nabi tulis surat Raja Rom. Belum orang Islam serang ni, tulis surat dulu. Dalam surat tu ditulis ayat ni, wahai ahli kitab Yahudi dan Kristian, termasuk Kristian Raja Rom, marilah kepada kalimah yang sama, iaitulah la ilaha illallah. Kita tidak boleh menyembah melainkan Allah sahaja. Sama saja ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain-lain, semuanya tak boleh sembah melainkan Allah sahaja. Dinamakan ajaran Islam. Tak ada Yahudi, tak ada Kristian. Semua rasul-rasul adalah Islam. Islam makna menyembah Allah sahaja, tak ada Tuhan yang lain. Dan jangan kita lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik sama jadi Tuhan ni sama ada disembah dalam ibadat macam sembah Tuhan juga, ataupun memberi kuasa mengeluarkan hukum hakam halal dan haram sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Allah Ta'ala dah tetap hukum halal dan haram, boleh dan tak boleh, hukuman-hukuman, kesalahan dan sebagainya. Allah Ta'ala dah tetap. Jangan kita pandai-pandai buat hukum yang lain. Ini milik Allah Ta'ala. Kalau kita serah pada raja, serah pada padri, pada ulama,
buat hukum sendiri, bagaimana kena antik raja pada jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Syirik tidak boleh. Mari pada kalimah yang satu, wahai kamu semua, ditulis. Kalau kamu berpaling, kami mengaku bahawa kami adalah orang-orang Islam. Orang yang mengaku tak ada Tuhan mereka Allah. Kena patuh pada hukum Allah Ta'ala. Inilah agama semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengikut dalam cerita sejarah sirahnya, bila terima surat ni, Raja Rom suruh panggil. Takut ada orang Mekah, orang Madinah, orang Arab yang datang berniaga ke Syam. Kebetulan yang ditemui ialah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah yang terkenal. Abu Sufyan dipanggil. Betul ke di negeri kamu ada seorang yang mengaku dia diutus oleh Allah menjadi Rasul? Abu Sufyan kata betul. Dia ajak apa? Dia ajak kepada menyembah Allah sahaja, tak boleh lain. Tak boleh sembah berhala, tak boleh sembah ni. Tak boleh makan benda haram, tak boleh makan bakar, tak boleh apa. Kat kita ni ikut suka. Nak makan bakar boleh, nak buat maksiat boleh, dosa boleh. Nabi ni kena ikut. Bukan saya dalam ibadat termasuk dalam kehidupan, kena ikut Allah Ta'ala. Ini Raja Rom ni dia tahu juga sejarah sikit sebanyak, penyelewengan dalam agama dia. Lalu dia tanya, siapa dia ikut dia? Siapa dia ikut Nabi ni? Lalu Abu Sufyan kata, yang ikut dia ni budak muda-muda. Budak muda-muda fikiran yang kosong, tak ada apa-apa, ikut Nabi ni. Lepas tu orang miskin, sikit je orang kaya, orang bangsawan, orang tua-tua yang ikut dia. Orang tua-tua ni dah pegang hak lama lah. Hak warisan orang tua dulu pada rezeki. Itu jadi begitu. Raja Rom kata, haulai atba' rasul. Raja Rom kata, itulah pengikut rasul-rasul zaman dulu. Nabi zaman dulu pengikut dia macam tu lah. Orang muda-muda, orang miskin yang tertindas, sikit je orang kaya, orang tua sikit je. Itu Nabi zaman dulu. Bila dengar Raja Rom cakap begitu, menyebabkan padri-padri dia bising. Orang besar-besar pun bising, habislah kuasa kita. Habislah kuasa kita, tak ada lah. Kalau ikut Nabi ni tak ada lah. Padri kata hilang dia punya hak boleh ambil duit orang, apa dosa. Kalau ikut Nabi ni, orang besar kata hilanglah kuasa dan sebagainya. Menyebabkan mereka bising, takut raja dia masuk Islam. Lalu raja kata, aku nak tengok mung dia, ikut agama kita asal ke tak, bukan aku nak ikut agama ni, tak jadi masuk Islam. Raja Rom. Dan dia layan utusan Nabi dengan sebaik-baiknya. Dia layan utusan Nabi dengan baik. Kena adat zaman dulu, kena layan utusan kerajaan dengan baik, balik dengan selamat. Lepas tu bila Islam naik berkembang, dia rasa Islam mencabar kuasa dia. Lalu mereka mengerahkan bala tentera untuk lawan Islam, menyebabkan mereka kalah dalam peperangan. Rom Timur ditakluk oleh Islam. Kerana orang Islam, hak masuk Islam bersokong, hak tak masuk Islam bersokong. Islam membela mereka. Ini yang berlaku dalam sejarah Rom. Habasyah pula, raja dia bila terima surat Nabi, kebetulan ada rombongan orang Islam yang diseksa di Mekah berhijrah ke Habasyah, minta perlindungan. Kemudian pemimpin Mekah hantar wakil Amr bin As dan Suhail bin Amr jumpa Raja Habasyah, jangan terima orang ni, orang melarikan diri dari tanah air dia, jangan terima. Raja Habasyah nak siasat sebab apa orang ni kena halal, sebab apa dan sebagainya. Lalu dipanggil Ketua Romo Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Raja Habasyah suruh terang. Lalu diterangkan, dia dulu jahiliyah, jahat, minum arak, bunuh orang dan sebagainya. Mari Rasul ajak bertuhan pada Allah Ta'ala, tolak Tuhan lain pada Allah Ta'ala.
Raja kata, baca. Takut ada ayat-ayat yang turun kepada Nabi mu. Lalu dibaca. Dia baca surah Al-Imran. Bila baca Al-Imran, dia dengar betul. Sama dengan wahyu diturun daripada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sehingga dia dengar dengan khusyuk. Ayat Quran menangis. Betul, dia kata. Betul. Dia pegang tukar. Sebenarnya betulnya tukar yang ada depan tu ni. Dilihat dengan jelas. Lalu dihalaunya putusan musyrikin. Dan orang Islam diberi perlindungan. Dan Raja Habasyah masuk Islam. Itu. Jadi memanglah Islam adalah satu agama yang benar. Kezaliman bukan sahaja berlaku dalam aspek kehakiman. Seperti mana yang dipaham oleh mereka yang salah cara berfikirnya. Bahkan kezaliman juga sebenarnya merangkumi seluruh urusan kehidupan apabila tidak menepati seluruh keperluan hidup manusia. Zalim ni bukan makna mahkamah je. Orang yang tak salah dihukum, kata orang tak salah. Kita orang Melayu itulah zalimnya. Tak lebih pada itu. Zalim ni dalam semua perkara. Meletakkan sesuatu perkara tak kena pada tempatnya. Itu zalim. Menzalimi diri sendiri. Makan benda haram. Tuan suruh makan benda halal. Benda halal ni benda yang bermanfaat pada tubuh manusia. Makan benda haram, makan bakar, minum arak, bahan dadah dan sebagainya. Nama merosakkan diri. Ini menzalimi diri sendiri. Zalim juga. Tak ikut Islam, zalim maknanya. Termasuklah zalim terhadap keluarga. Tak beri nafkah pada anak isteri. Piti ada sayang, kerewek, bakhil. Tak beri nafkah pada anak isteri. Tak didik anak-anak dia jadi baik. Ini zalim. Zalim ni bukan sahaja kata orang. Bukan sahaja hukum orang. Tak betul. Zalim ni meliputi semua kehidupan kita. Itu makna zalim. Kena sedar. Termasuklah kita hukum diri kita sendiri. Makan benda haram, buat benda haram. Ini makna zalim. Kezaliman dalam Islam merangkumi semua perkara. Sebab itu dalam doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam beristighfar dengan isteri dia Hawa kepada Allah Ta'ala. Menzalimi diri sendiri kena makan buah dilarang oleh Allah Ta'ala. Maknanya termasuk menzalimi makan benda Allah Ta'ala larang. Masuk dalam semua perkara. Itu makna zalim. Jadi bila tak ikut Islam, zalim dalam semua perkara. Habis zalim berlaku. Bukan sahaja dalam bab kehakiman, dalam bab bertindak, termasuk dalam semua perkara. Bila tak ikut Islam, zalim. Hal ini termasuklah dalam aspek roh, jasad, individu, keluarga dan masyarakat, sama ada daripada kalangan sebangsa dan seagama maupun berlainan bangsa dan agama. Ini berlaku dalam satu keluarga, berlaku dalam satu agama, berlaku dalam satu bangsa. Bukan bangsa berlainan saja. Zalim ini berlaku sama-sama diri sendiri. Jika berlaku hal sedemikian, maka akan menyebabkan berlakunya salah guna kuasa dalam mentadbir negara dan mengurus harta seterusnya. Sebuah kerajaan itu akan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Hal ini samalah dengan salahnya dalam urusan ibadat menyembah selain daripada Allah SWT. Termasuklah dalam urusan kerajaan. Kerajaan nak mengekalkan kuasa dia, nak peti banyak, naik cukai lebih pada had. Itu zalim. Naik cukai lebih pada had. Dalam Islam kita wajib dia bayar zakat. Zakat ni orang siapa nisab, orang yang berada saja. Orang tak berada tak kena zakat. Termasuklah cukai, jizyah, kharaj, usul pada orang bukan Islam. Kepada mereka yang berada, mereka yang tak berada tak ada kerja tak kena cukai. Ini pemerintah ni Islam. Ni dok gomo berlaku.
tiap-tiap orang kena cukai. Sama ada cukai langsung, kita masuk bawa barang daripada luar negeri, kasar tahan, ambil cukai. Tak apalah. Ataupun tak langsungnya dia bahan cukai, barang masuk. Gula ke beras ke apa yang masuk, dia ambil cukai. Lepas tu kita kena bayar masa beli tu. Masa beli kita bayar lah. Dengan harga yang mahal, nak bayar cukai tu, bayar dia tu. Ini. Tak sedar ni, banyak orang tak sedar. Ini termasuk kezaliman. Berlakunya kenaikan harga barang dan sebagainya. Kenapa? Kerana kerajaan nak biti banyak, menyebabkan harga barang naik dan sebagainya. Ini kita kena sedar. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, bila berlaku tahun kemarau yang kita baca tu, dia tak sebut. Minggu lepas kita baca, Sayyidina Umar membebaskan cukai barang-barang keperluan rakyat. Barang makanan tak ada cukai. Barang lain dia ada cukai. Cukai ni masuk barang lain. Makanan tidak. Menyebabkan peniaga-peniaga makanan suka mari ke negeri Islam. Sebab pergi negeri lain ada cukai. Negeri Islam tak ada cukai. Dia boleh untung kalau tak ada cukai ni. Menyebabkan barang-barang merempah datang ke Madinah. Bila barang merempah, harga barang jadi turun. Ini kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada cara. Islam ni bukan bodoh. Islam ni cara pemerintahan dia. Kalau kita orang Islam ni jahil, tak tahu bab agama kita sendiri. Dia sebut pemerintahan Islam takut selalu kalau Islam kata hadap majulah, habis. Tak ada. Tak faham ni. Kan tak mengaji bab ni. Ini kena sedar. Apabila kuasa pemerintahan dijadikan peluang untuk diri dan kelompoknya secara menyeluruh, hal itu akan menyebabkan berlakunya dua perkara yang menurut bahasa Al-Quran pernah menjatuhkan seluruh kuasa besar dunia. Dua perkara tersebut ialah tuqta zalim dan fasad maksiat dan kemungkaran. Kerajaan bila dia ikut nafsu dia dia melakukan dua kejahatan. Kejahatan yang pertama zalim. Kejahatan yang kedua maksiat. Nak asyik banyak. Hak maksiat beragama juga. Nak asyik banyak. Ikut hawa nafsu. Tak ikutlah halal haram, ikut hawa nafsu. Nak asyik banyak. Kononnya kalau kita nak asyik banyak, kita ajak orang minum arak ramai-ramai. Barulah orang beli arak, dia tak tahu bila orang beli arak, minum arak ramai-ramai, penipu bergaduh, merosakkan barang, merugikan lagi kehidupan manusia. Berlaku jenayah, dia tak tahu. Ada. Kalau kita ikut hak arak ni, boleh hasil banyak. Pelancong mari sini, bukan mari nak kedai arak negeri dia banyak lah, tak nak minum. Dia mari nak tengok macam mana Islam ni. Kita mari negeri kita jamu arak. Ikut dia ni salah, tak boleh. Orang bukan Islam yang minum arak, kita tak boleh larang. Tetapi menggalakkan arak di negeri kita Islam tak boleh. Ini kita kena sedar. Kawal untuk orang Islam saja. Perkara zalim dan jahat ni menjatuhkan kerajaan. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Adakah kamu tidak lihat, kamu tak dengar cerita bagaimana kami tetap membinasakan orang menentang wahai Muhammad SAW? Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan buat pada kaum Ad? Kaum Ad ni kaum yang pembangunan dia mendirikan bangunan yang besar. Iram dhatil imad, bandar Iram mempunyai tiang-tiang yang hebat. Tiang-tiang dibuat daripada batu yang besar. Batu yang besar diangkat. Kaum Ad ni kaum gergasi, tubuh dia besar, gagah, boleh angkat batu. Buat bangunan yang besar, kota yang besar, kukuh bangunan dia. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang pernah dibuat di negeri lain. Hebat bangunan, tinggi bangunan dia tak pernah ada di negeri lain. Kaum Ad ni hebat, lebih pada penyakit langit kita lagi. Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang membawa batu-batu besar, bukit-bukit dipahat. Bukit dipahat jadi rumah.
Batu besar dia angkat di pahak jadi rumah, bukan batu bata, batu stoko jadi rumah dia. Kukuhnya rumah dia ni. Wa fir'aun adil autad, dan Fir'aun yang membala tentera yang ramai. Fir'aun mempunyai bala tentera autad. Autad ni ialah pasok-pasok khemah. Ramai juta tentera dia. Autad ni juga termasuklah piramid. Piramid ni, satu piramid itu macam bukit besar dia. Untuk kubur seorang Fir'aun. Satu piramid. Dia punya besar, batu besar lagi. Dia akak macam mana? Wallahu a'lam. Adalah ilmu dia tu. Teknologi ada masa tu. Batu dia susun jadi macam bukit. Untuk sekor Fir'aun. Satu piramid. Orang ramai lain lah. Ini. Yang pasok bumi. Berjuta tentera dia. Alladzina taghaw fil bilad, yang melakukan kezaliman di atas muka bumi dalam negeri. Buat zalim. Hukum rakyat tak ikut, dia bunuh, sembelih dan sebagainya. Zalim. Fa aktsaru fihal fasad, banyak maksiat. Banyak dosa pula. Macam banyak dosa dia buat. Banyak maksiat. Wasabba alaihim rabbuka sawta adab. Lalu Allah timpakan ke atas mereka peniat yang mengazabkan mereka. Turun pada. Dia hancurkan semua. Kaum Ad dengan angin yang kuat, besar-besar dia terbang. Tubuh macam gasi, terbang, angin kuat. Terbang, orang boleh terbang. Bangunan runtuh dan tapukan habis. Tuan turunkan angin. Kaum Samud dengan satu tempik yang kuat, lebih pada guruh lagi, menyebabkan putus jantung ni. Sekali duduk dalam bangunan, habis mati. Duduk dalam rumah kukuh tak ada apa, habis mati. Kaum Samud. Fir'aun adil autad, dan Fir'aun yang juta bala tentera dia dibinasakan dalam laut. Dia kejar Nabi Musa, kejar Bani Israel yang melarikan diri, menyelamatkan diri. Dia sampai tepi laut, Nabi Musa dah nak buat dah. Bani Israel kata habislah mati. Suruh Nabi Musa, Jibril suruh Nabi Musa pukul tongkat dalam laut. Jadi lorong-lorong, air naik macam bukit, macam gunung air laut naik, jadi lorong. Bani Israel selamat lepas. Askar Fir'aun yang juta-juta ikut, laut takut balik, habis dibinasakan. Ini kuasa Allah Ta'ala, jangan main. Allah Ta'ala buat macam-macam. Berlaku di Gaza hari inilah. Tengok Israel, dia punya kekuatan pada tentera dia. Al-Jaisu alladhi la yukhar. Tentera Israel, tentera yang tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Ini slogan tentera Israel. Tentera yang tak boleh dikalahkan sekali-kali, tentera Israel ini. Itu dia punya slogan dia. Kerana semua kuasa besar dunia, Amerika, Perancis, British, Jerman, beri senjata ke dia untuk lawan orang Islam, untuk jaga orang Islam. Senjata dia, kapal terbang perjuangannya, kereta kebal dan segala-galanya. Tiba-tiba berlawan dengan Gaza. Gaza ni satu wilayah yang kecil je, dari sini ke Dungu je Gaza ni, dari ke Mamang je, kecil wilayahnya, berjuta orang dia. Lawan dengan tolong Allah Ta'ala, kalah. Gencatan senjata hari ni sebenarnya dia kalah. Dia nak mengundur malu. Dia nak mengundur, orang kata dia kalah. Dia tak undur, perang, tembok. Tadi panggil Amerika tolong dia. Amerika pun panggil negeri-negeri Islam, ajak pakat buat gencatan senjata lah, berhenti perang lah. Dia kalah sebenarnya. Banyak orang tak faham politik ni. Jadi politiknya Israel kalah, Hamas menang. Padahal Hamas duduk dalam tanah. Dia akan nak bung bangunan, bung apa dia bung bangunan, utuh bangunan, kau kukuh dalam tanah tu. Bila bangunan utuh kan, batu duduk timbul atas, kau kukuh. Nak masuk kereta kebal tak boleh, masuk dengan alat-alat jentera tak boleh. Hamas tu biar kutulah batu tembok orang dia saudara. Ini akhirnya kalah. Tak mahu mengaku kalah, buat kejahatan senjata. Tapi kita kena sedarlah, perang tu tak habis. Sebab bila-bila Allah Ta'ala hapuskan Yahudi ni. Al-Quran menegaskan dua sebab yang menjatuhkan kuasa besar terdahulu, iaitu Tagha yang bermaksud zalim dan fasad yang bermaksud maksiat. Kedua-dua dosa besar ini
telah menumbangkan kuasa besar yang hebat. Tamadun kebendaannya seperti mendirikan bangunan tinggi dan kukuh atau mempunyai bala tentera yang ramai dan kuat, tak jadi apa. Kerana Rasul alaihi wasallam diutuskan supaya membebaskan manusia daripada belenggu dua kejahatan tersebut. Kedua-duanya bermula apabila manusia terpesong daripada akidah tauhid yang menjadi asas penting kepada peranan mereka diciptakan di alam dunia ini. Kerajaan Rom dikatakan menganut agama samawi yang berasaskan akidah tauhid, berbeza pula dengan kerajaan Parsi yang menganut agama Majusi yang nyata syiriknya. Walaupun demikian, perlu diketahui bahawa raja-raja Rom telah memesongkan agama samawi kepada syirik dengan mencampur adukkan agama asal mereka dengan agama Kristian dan dianuti. Kemudiannya akibatnya mereka menjadikan agama sebagai alat untuk berkuasa, bukannya petunjuk ke jalan yang benar. Agama petunjuk jadi alat untuk menipu rakyat. Ini berlaku zaman dulu Allah Ta'ala utuhkan Nabi-Nabi. Zaman tak ada Nabi siapa pula? Zaman tak ada Nabi. Zaman tak ada Nabi, Nabi kata innamal ulama'u warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi-Nabi. Yang mewarisi ajaran Nabi, yang benar-benar ikut Nabi ialah para ulama. Lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi lagi. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Nabi utuskan untuk dunia akhir zaman yang maju bertamadun, sehingga dunia yang luas tak payah jalan jauh. Makan masa lama macam zaman dulu, ada kapal terbang, ada wireless, ada internet, ada macam-macam. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul saja, Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala tutup dunia dengan kiamat, dengan ajal. Wallahu a'lam.